Malaysia. My first time coming here. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni aku nak korang teman aku. Hari ni aku nak pergi ke, tengok thumbnail aku, pergi ke Jakarta. Lepas tu sorang-sorang. Gila, memang gila ni nampak kat sini. Aku dah sampai. Let's go, aku dah check in dulu. Aku memang gamble ya. Aku sorang-sorang dekat sini. Aku dah check in. Dah print boarding pass sebab aku ada kawan weh. Aku ada kawan jumpa kakak ni sekali dengan aku. So, kita nak masuk sini kejap lagi. Kita tunggu kakak ni dulu. Aku sorang-sorang. Nanti dekat Jakarta aku dah sorang-sorang. So, please bear with me. Teman aku kan? Dia vlog tak? Mesti. Saya dah nak masuk. Let's go. Takut. Please wish me luck. Okay guys, sekarang saya dekat boarding gate. So, sekejap lagi flight aku pukul 1.20. Sekarang baru kuat tengah tunggu boarding gate open. Barulah aku gerak. Aku sudah lapar masuk angin. Me and my bag. Aku takut sebenarnya sebab sekarang kan banyak gila kes yang tiba-tiba DA. So, doakan aku semoga tak ada apa-apa. Aku gamble, aku pergi seorang je. Seorang anak aku tak ada, lelaki aku tak ada. Aku tak bawa luggage sebab aku takut. Pakai je backpack. Dah cukup, esok balik. Sebab korang teka, aku pergi sana sebab apa? Sebab aku punya passion. So nanti aku tunjuk korang kenapa aku pergi sana. Aku gigih yo. First time pergi Indonesia tapi seorang. Kau rasa aku berani tak? Ni lah ni Champion Mi. Memang hati kering. Okay guys, dah nak masuk kapal terbang weh. Masuk aku sakit perut weh. Okay. Masuk angin. Tak lambat sikit masuk angin. Ni benda dah nak masuk. Bye Malaysia. Jumpa lagi esok. Okay guys, kita dah nak gerak. Let's go. Sumpah dah aku seorang. Bye bye Malaysia. Bye bye. Laju cok. Naik bismillah. Takut. Mami help. Okay, dah naik dah. Alhamdulillah. Okay guys, so kita dah nak sampai. Tiba-tiba dekat lelat. So dah jauh saya sumpah. Okay, so kita dah nak landing. Dah sampai. Alhamdulillah. Tapi belum take off. Belum touchdown. Nampaklah dapat tidur setengah jam. Dan kita sampai awal. So kita sampai sana. Kakak yang aku cakap datang, bukan datang lah, aku lepak dengan dia tadi. Dia kata nak hantar aku sampai ke mall yang aku nak pergi tu. Aku cakap ya lah, susah tak payah. Dia takut, please lah, tak pasal aku. Janganlah, tak payah susah-susah. Aku nak try juga nak Grab kat sini ke Gojek ke kan. Tapi sebab dia ada macam family ku kat sini. So dia kata family dia boleh hantarkan macam segan. Tapi lagi selamat kan. So rezeki weh. Sekejap aku tunjuk korang kakak tu siapa. Kakak tu kan kaleng-kaleng tau. Sampai. Kat luar tu Indonesia. So sekejap lagi kita nak naik kereta pergi ke mall yang aku nak pergi tu. Dah kita check in and then aku tunjuk korang. Okay, korang kena teman aku. Aku seorang je ni. Okay, so let's go. Sampai. Macam ni Kita minum apa dulu? Tapi rasanya dia yang baru. Yang lama dia biasa. Okay guys, saya sudah sampai. Sekejap lagi kita nak pergi check in. Ni lah kakak tu. Hai. Malu ke? Kakak ni kata dia nak hantar kita weh. Kita macam tak payahlah, tolong, tak payahlah. Okay, baru dia sampai. Sekejap lagi nak masuk immigration, okay? Bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dah menunggu nak naik kereta pergi ke tempat interview. Sumpah senang loh dekat airport ni. Macam kau lalu kat immigration, lepas tu
Dah. Arrival card sudah. Oh my god, senang. Wow. Sangat senang ya. Lepas ni boleh lagi Jakarta lagi. Hello Indonesia. My first time coming here. Jom kita tengok apa yang ada. Sama je. Oh, beza dengan Malaysia. Kan? Let's go. Tunggu kakak. Yo. Hai kakak, are you okay? Kakak berkepenatan sakit kaki. Macam duduk dalam. Kesian weh. Kau tahu aku tarik tadi kat sebelah. Kan? Ya, tapi kelakar tu yang macam tiga-tiga tegak tau. Sebelah sini Oh iyalah, aku tak tahu. Mia mau ini. Fatin mau ini. Baru pas mau pulang aja. Nanti aja. Kita titip ini di Senayan dulu. STC ya? Ah ya, STC. Jima ke kawan Jima. Kawan Jima ke Jima ke papa ke teman dia. Kawan dia. Yang benar. Kau jangan keluarkan handphone kau dapat Oh ya, kat cermin je. Kenapa? Ni dia tengah buat apa? Demo. Wow, kat KL tak ada macam ni. Apa yang buat? Silakan. Silakan masuk. Silakan masuk. Banyak dia benda tu. Wah. Wah. Kita di mana ni? Aku tak tahu. Oh, Blok M. Nama tempat dia Blok M. See? Blok M. Wow. Saya di sini mencari makan out of my itinerary tapi tak apa-apa ya. Tak apa-apa. Hello everybody. Namanya Blok M. Blok M. Memang selalu dengar pasal Blok M. Tak ada dalam itinerary pun. Tak ada. Okay, kita buat. Kena colik ke sini weh. Kita cuba guys. Sebab ya kena colik dengan orang kaya. Apa ni? Wah. Atas nama Tata. Oh, order terus. Bukan apa kak? Ayam balado. Nasi dendeng original, nasi dendeng dendeng ni daging. Daging Ah, karami. lebih kurang. Ataupun nak try lidah? Tak apa kot. Let's go. Masuk, silakan. CEO yang menyamar. Wow. Hello, saya di sini. Mana? Di sini. Wow. Tengah nak makan. Out of itinerary, but it's okay guys. Let's get it. Wah, this one apa? Sambal hijau. Ayam goreng sambal hijau. Ini sambal balado. Oh, ni dah saya punya. Tapi tukar sambal je. Nanti kakak tak makan. Kata makan sambal. Lepas tu kita orang jalan-jalan ke Blok M. Selalu aku tengok semua ni dekat TikTok je weh. Sekarang aku dah sampai dekat Blok M. Ada Telur Gulung dan sebagainya. Aku jalan-jalan kejap dekat Senayan City dan Plaza Senayan. Sumpah mall dia mahal-mahal ya. Dan aku pergi singgah jalan-jalan kejap, shopping. Tengok baju-baju kat situ. Cantik tapi macam agak tebal dia kain dia. So aku tak jadi beli dekat sini lah. Kat sini sumpah ada benda yang kelakar. Tapi nanti je lah aku cerita. So waktu ni dah pukul 7 malam. Aku check in hotel. Check in sorang-sorang. And aku tengah cari bilik aku. Aku dah tak larat nak bercakap ya. So dah penat sangat daripada flight. And then aku masuk. Time to rest. Hello. Aku sempat nak makan tadi je. Taklah. Aku sempat selamat dah sampai kat Iban. Okay, aku nak rehat. Aku penat nak rehat. Bye. Guys, semalam aku penat sangat ya sampai aku tak boleh nak habiskan video kita. So hari ni adalah agenda yang aku nak pergi yang menyebabkan aku pergi ke Indonesia seorang diri. So aku dah siap. Sekarang pukul apa? So kat sini baru 8.30. Aku nak cari makan. Lapar gila semalam. Aku penat sangat. Aku tak nak keluar bilik. So aku tidur.
dapat lama sangat. Pukul 11 agak aku tidur. Sekarang kita nak makan dulu, barulah kita pergi agenda kita. Okay? So, bye-bye. Kejap lagi aku tunjuk apa aku makan. Wah, daripada sini dia nampak aku ada. Hey kau, aku ada. Tekan. Ini adalah mall yang mahal. Rumah mahal mall yang kayu. Ni mall yang biasa je. Nanti aku nak balik. Okay, aku makan ni. Lapar banget. Ayo cuba. Okay guys, so sekarang aku dekat dalam mall tu. Aku stay kat bawah tu. Aku kat dalam mall. Aku nak cari apa? Sebenarnya dia dekat atas. Tapi belum buka sebab pukul 10. Sekarang pukul 9.50. Lagi 10 minit. Aku berdebar-debar. Semoga aku dapat apa yang aku nak. Aku datang daripada Malaysia. Wow. Nak pergi ke sini sahaja. Semata aku nak cari bag. Ya, aku nak beli bag. So, jom kita pergi tengok. Sebelum pukul 10, apa ada. So, ni adalah STC Senayan dekat Jakarta, Indonesia. For the first time ever, aku datang sini. And, boleh cari dah. Ni still gelap sebab belum buka lagi. Jom kita tengok ada apa aja gitu. Wow. Wow. Kedai ni guys. Masih terlalu awal untuk melihat bag-bagnya. Banyak. Sabar saya. Sabar. Belum buka itu. Belum buka. Mari kita lihat. Semoga aku dapatlah apa yang aku nak. Banyak ni. Banyak. Tak sabar aku nak tengok semuanya. Lihat ini. Lihat ini. Buka matamu. Memang banyak lagi kedai dia. Kedai jalan lagi. Wow. Ini berapa? 18 juta je. Oh my god. I should buy. Kedai ni hampir nak buka. Aku rasa aku kat syurga. Bukan kat syurga tapi kat syurga. Sabar ya aku nak beli. Perut aku kejut. Sebab kedainya dah nak buka 5 minit. 3 minit lagi. First stop kita kedai. So ni adalah antara kedai-kedai yang aku mula-mula masuk. So aku pusing-pusing dulu. Korang tengoklah daripada jauh aku berjalan semata mencari beg idaman aku yang tak ada dekat Malaysia. Tengok ni. Harga dia okey lah daripada Malaysia. Dia tak adalah terlalu. Dah pergi dalam 3 ke 4 kedai tapi aku tak jumpa yang aku nak. Dah pukul 10 tapi masih banyak yang belum buka. Aku ada jumpa satu kedai tadi, aku macam minat. Aku jalan-jalan dengan jalan-jalan dengan siapa tahu. Jangan terperdaya dulu ya. Aku nak ini. Kita jalan. Nak yang ni. Ataupun ni. Ni nak buka. Bila kau nak buka? Oh my god. Update guys. Pukul 10.20. Banyak kedai tak buka lagi ya. Aku ni nak balik Jepun. Kedai pun tak buka. Macam mana? You tell me. Dengan lampu gelap ni. Ni nampak. Semua kedai belum buka. Semua belum buka. Je buka. Je. Nak tengok. Belum buka lagi. Ya. Apa sebenarnya yang buka? Pukul berapa? Okay guys, finally aku dah dapat apa yang aku nak. Oh my god. Let's go. Oh, aku pulang. Dah dapat guys. Nanti aku akan unboxing, okay? Just you wait. Bye. Okay. Bye-bye Indonesia. Aku nak balik. Apa yang aku nak pasti dah tercapai. Let's go. Sekarang aku nak pergi jalan dekat. Wah, hati aku dapat. Murah waktu. Let's go.
Okay guys, so sekarang kita nak makan. Lapar. Ada dah breakfast. Kita breakfast dulu ke tadi ni. Sekarang kita nak makan ni nasi goreng seafood. So kita try. Sebelum kita nak balik airport dah lagi. Keras betul. Bismillah. Dan okay guys, berakhir sudah my solo trip. Setelah saya telah menunggu Grab. Ni barang saya. Nak balik ke airport. Nak balik ke Malaysia. Let's go. I miss Malaysia already. Oh, sorry. Okay. Sampai Jakarta. Best. Semuanya murah-murah di sini. I like it. I definitely will come back. Okay guys. Aku dah masuk dah. Tinggal tunggu nak boarding. Dia aku nak tengok apa yang best. Ada apa yang best ke? Masuk sini baru dah ada benda nak dibeli. Kalau tak enggak ada apa-apa aja. Itulah kita berjalan-jalan. Aku tunggu lama tadi weh. 3. Sekarang pun 5. Pisang. Bye. Oh, bukan lebaran ni. Tak apa, nanti aku letak emoji. Hai, Cici. Apa cakap weh? Oh my god. For the first time face to face. Masa wedding dia tak sempat tengok weh. Lepas tu kebetulan pula seat pula depan belakang je. Aku takut kalau kau depan aku kira pemborak kan. Kau ada. Selamat pengantin baru. Oh, malu tak Oh, nak. ada malu. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Okay, bye-bye. Okay guys, so aku pun dah sampai Malaysia. Aku dah penat, dah mati. Aku nak balik. Thank you sebab dah teman aku daripada awal sampai akhir. See you soon. Nanti aku akan datang lagi Indonesia. Indonesia have been great. I love Indonesia. Bye. Jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Bye.